Katanya pelaburan asing masuk berbilion ringgit. Hari ini saya nak kongsikan satu perkara penting. Ekonomi madani berada di landasan yang... Jangan iri dulu. Malaysia kini tinggal selangkah lagi menyandang status negara maju. Mengapa kita mudah capai negara pendapatan tinggi? Kerana negara pendapatan tinggi ini adalah benchmark. Anwar Ibrahim ni peteruk lah, nipu lah. Kalau macam dulu kroni lah, memang banyak pada kroni-kroni lah. Seolah-olah kita ni tak ada yang susah. Tahukah anda, Malaysia kini hanya tinggal 7.1% sahaja lagi untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi mengikut penanda aras yang ditetapkan oleh Bank Dunia. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan bahawa ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.8% pada suku kedua tahun 2026, meningkat berbanding 5.4% pada suku sebelumnya. Ini menunjukkan prestasi ekonomi negara terus berada pada landasan yang positif. Namun menurut beliau, sasaran sebenar bukan sekadar mencapai status negara berpendapatan tinggi. Yang lebih penting ialah memastikan pertumbuhan ekonomi ini benar-benar memberi manfaat kepada rakyat melalui peluang pekerjaan yang lebih berkualiti, pendapatan yang semakin meningkat serta kuasa beli yang lebih kukuh. Pada masa yang sama, kerajaan turut mengekalkan unjuran pertumbuhan ekonomi Malaysia antara 4 hingga 5% bagi tahun 2026 sekaligus memberi keyakinan bahawa ekonomi negara dijangka terus berkembang dengan stabil. Sekarang saya jaga berapa? Berapa rugi? 10 bilion. Apa saya main-main? Dia audit. Apa bukti dia? Tiap tahun saya bayar, Kementerian Kewangan kena bayar 980 juta ringgit setiap tahun. Apa salah peneroka? Tidak. Apa peneroka tak buat kerja? Dia buat. Dulu untung. Siapa jaga? Raja Alias. Siapa jaga? Taib Bandar. Sekarang ni, siapa jaga? Orang negeri saya tak tahu nasib. Apa ini soal tuduhan palsu? Tak. Jadi sebab itu, betul kita jaga kampung, kita jaga keselamatan kampung. Tapi kita nak pilih pimpinan. Kita tak ambil tahu. Pemimpin menentukan. Tamu haji itu salah siapa? Salah jemaah? Salah pencarum? Tak. Salah orang urus. Hotel, kita ada sebut tadi, hotel. Harga hotel berapa? 100 juta. Beli 170 juta. Boleh bagi giliran saya, dia kata, saya tak boleh untung dah. Kalau datang beritahu saya, terus ni tak boleh untung dah. Jadi, kena jual. Jual berapa? 100 juta. Saya tak kerja apa nak suruh aku sign. Kamu beli 170 juta. Dia dapat kami dulu. Harga 100 juta, beli 170 juta. Rugi, kena jual. Siapa kena bayar? Kamu ada. Takkan saya nak bebankan jemaah yang simpan. Saya terpaksa cari duit daripada kerajaan. Ini yang kita sebut jangan sakar. Ini yang kita sebut tata kelola. Ini yang kita sebut bisa cari pemimpin yang amanah, yang ikhlas al-amal lillah, yang jaga. Hari ini saya nak kongsikan satu perkara penting. Ekonomi madani berada di landasan yang betul. Saya tak nak bercakap dengan retorik, saya nak bercakap dengan fakta dan angka. Kerana angka tidak menentu. Lihat sendiri, 2023, ekonomi kita bertumbuh 3.6%. 2024, 5.1%. 2025, 5.2%. Dan suku pertama 2026, anggarannya 5.4%. Tiap-tiap tahun meningkat naik. Positif. Walaupun ada krisis di Timur Tengah, krisis bekalan tenaga, harga minyak dunia naik, alhamdulillah kita tetap bertumbuh positif. Kenapa? Kerana Kerajaan Madani di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ditunjangi Pakatan Harapan stabil. Hala tuju kita jelas. Dasar-dasar kita meyakinkan pelabur dalam dan luar negara. Dan dunia mengiktiraf kebangkitan kita. Kedudukan daya saing IMD, Malaysia naik dari tempat ke-34 pada 2024 ke tempat ke-23 dan kini tempat ke-15 dunia. Naik 19 anak tangga dalam 2 tahun. Terbaik sejak 2015. Pelaburan yang masuk ke Malaysia terbesar dalam sejarah. Pecah rekod 426.7 bilion ringgit, naik 60% sejak 2022. Perdagangan melepasi 3 trilion ringgit dengan lebihan dagangan 71 bulan berturut-turut. Setiap kali saya keluar negara dalam misi pelaburan atau menerima pelabur yang datang ke Malaysia, semua orang puji Malaysia. Mereka bandingkan kita dengan negara-negara jiran. Mereka iktiraf kejayaan kita. Bangga tak?
Saya bangga jadi rakyat Malaysia. Ringgit kita juga semakin kukuh. Tahun 2025, ringgit mata wang terbaik di Asia, mengukuh 10% berbanding dolar Amerika. Bursa Malaysia mencatat 1,770 mata, tertinggi sejak 2018 dan kadar pengangguran hanya 2.9%, terendah sejak 2015. Tetapi angka besar tak bermakna kalau rakyat tak dapat manfaat. Kita pulangkan, kita tambah berganda untuk rakyat. Gaji minimum naik 40% daripada RM1,200 kepada RM1,700. Pejabat awam terima kenaikan sehingga 15%, peruntukan tambahan RM18 bilion dan 169,000 pekerja JLIC dan JLC dijamin gaji kehidupan wajar RM3,100 sebulan. Hasilnya, kemiskinan turun daripada 6.2% kepada 5.1%. Kemiskinan tegar hampir sifar. Bantuan rakyat pula tertinggi dalam sejarah. Kalau dulu BRIN RM6 bilion setahun, bantuan keluarga Malaysia RM8 bilion setahun. Sekarang, di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Pakatan Harapan, ini diterus dan ditingkatkan kepada RM15 bilion. Kadar maksimum RM4,600. 9 juta rakyat Malaysia terima manfaat. Ada MyCard, boleh terus ke pasar raya, ambil barang berlabel SARA dan MyKasih. Bayar terus guna MyCard. Ini tak termasuk jualan rahmah hampir setiap minggu di setiap pulau. Subsidi minyak ditambah baik. Guna sistem yang telus, kurangkan ketirisan. Hasilnya, harga minyak turun. Budi 95, RM1.99 seliter. Budi diesel, RM2.10, antara harga terendah di dunia. Janji kita kotakan. Dan Alhamdulillah, walaupun kita berdepan krisis bekalan global, hasil langkah proaktif kerajaan, jaminan bekalan kita stabil. Semua ini hasil kerjasama pimpinan Kerajaan Madani yang ditunjangi Pakatan Harapan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi apa yang lebih penting, negara ini harus dibina bersama-sama oleh semua kaum. Kemakmuran ini harus dikongsi bersama. Manfaatnya harus dirasai oleh semua. Kalau kita berpecah belah, tak stabil, pelabur lari, ekonomi merudum. Siapa yang sengsara? Rakyat kita yang sengsara. Jadi jangan terdaya dengan emosi, nilaikan dengan fakta, nilaikan dengan angka, yakinkan kita di landasan yang tepat. Sama-sama kita terus pastikan Malaysia berjaya. Mengapa kita mudah capai negara pendapatan tinggi? Kerana negara pendapatan tinggi ini adalah benchmark ataupun ambang yang ditetapkan oleh Bank Dunia berdasarkan kepada G7, pada negara-negara G7, negara-negara maju seperti negara UK, Germany, Australia, US, Italy dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat, apabila negara-negara maju ini kebelakangan ini, beberapa tahun kebelakangan ini, pertumbuhan ekonominya malap, inflasinya tinggi, sedangkan kita adalah sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi kita rancak dan inflasi kita terkawal sangat rendah. Jadi maka dengan perbezaan yang sangat ketara begini, dengan perbezaan yang sangat ketara antara Malaysia dan negara-negara maju yang terutamanya negara G7, maka kita akan approaching ataupun mendekati ambang negara maju, negara berpendapatan tinggi ini dengan lebih pantas lagi. Jadi sebab itu rasanya kalau kita sasarkan 2030, saya fikir tak sampai 2030 pun kita akan sampai negara maju. Negara berpendapatan tinggi. Tetapi tidak semestinya kita maju. Kalau macam dulu kroni lah, memang banyak pada kroni-kroni lah. Seolah-olah kita ni tak ada yang susah. Dari segi bantuan dulu, UMNO dia lebih pada kroni. So macam Pakatan Harapan ni terbuka. Dia memang utamakanlah pada semua rakyat lah kan. Kalau macam dulu kroni lah, memang banyak pada kroni-kroni lah. Seolah-olah kita ni tak ada yang susah. Cuma pandang untuk kroni je. Orang kata balik muka tu. So sekarang ni pilih je lah Pakatan Harapan sebab kita inginkan perubahan. Kita inginkan yang terbaik untuk rakyat. Tok Min ni dia beranilah. Dia bertanding masuk kat Dun Tinggi ni. Maknanya dia beranilah untuk berlawan dengan BN lah. Dia kira beranilah. Dia bukan kata jago kampung lah kan. Dia memang beranilah. Negeri ni kita tengok banyaklah perubahan dia, banyak macam pembinaan rumah-rumah harapan, banyak yang macam budak-budak sekolah semua ada kelebihan, orang bujang pun ada kelebihan, budak-budak study ni macam-macam kelebihan untuk warga emas, semuanya ada. Mungkin banyak lagi perubahan akan datang kan, banyak lagi benda-benda yang baik untuk anak-anak muda kan, untuk orang-orang tua warga emas ni, mungkin banyak lagi lah kelebihan yang akan datang kan.
Semoga Tok Min berjaya dan masa akan datang membuat perubahan lagi banyaklah pada Don Linggi ni. Semoga lebih mantap lagi lah Linggi. Steady Tok Min. Dan ketika konflik di Timur Tengah terus memuncak dan menimbulkan kebimbangan terhadap ekonomi dunia, Malaysia pula mencatatkan perkembangan yang agak berbeza. Ekonomi negara dilaporkan berkembang sebanyak 5.8% pada suku kedua 2026, sekaligus meletakkan Malaysia hanya 7.1% lagi untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi mengikut penanda aras Bank Dunia. Walaupun ketegangan geopolitik berpotensi menjejaskan harga minyak, perdagangan dan rantaian bekalan global, Jangan iri dulu, Malaysia kini tinggal selangkah lagi menyandang status negara maju. Kok bisa sementara Indonesia masih membidik tahun 2045? Menurut laporan Bank Dunia yang dikutip Kompas, Malaysia kini sudah sangat dekat memenuhi syarat sebagai negara berpendapatan tinggi. Salah satu indikator utamanya adalah pendapatan nasional bruto atau Gross National Income atau kita sebut GNI per kapita. Jika melewati ambang batas yang ditetapkan Bank Dunia, sebuah negara bisa masuk kategori negara berpendapatan tinggi. Malaysia berhasil mendekati target itu berkat pertumbuhan ekonomi yang stabil, investasi yang terus mengalir, serta ekspor produk bernilai tambah seperti semikonduktor dan sektor jasa modern. Sementara itu, Indonesia masih menargetkan menjadi negara maju pada 2045, bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan. Tantangannya pun tidak ringan, mulai dari peningkatan produktivitas, kualitas SDM, hingga mendorong industrialisasi yang lebih kuat. Kalau Malaysia resmi naik kelas menjadi negara maju, menurut kamu apa pelajaran terbesar yang bisa diambil Indonesia? Sebab itu kalau dibandingkan dengan mana-mana negara ASEAN dan negara Asia, peruntukan bantuan kepada rakyat oleh kerajaan Malaysia itu adalah tertinggi timbang semua negara-negara lain. Kalau ditanya mengapa? Karena saya fikir amanah yang kita pegang ini mesti disempurnakan dan kita bertanggungjawab kepada Allah SWT. Dan bila disoal, tentunya kita tidak boleh bebankan rakyat sedaya upaya kita. Saya mohon kerjasama tuan guru pondok, mahat yang hadir faham masalah ini dan tidak hanya terikut-ikut dengan sentimen di luar yang kadang-kadang masih mencerca kita, kata kita tak turunkan harga minyak. Saudara, harga minyak di Malaysia itu sekarang paling rendah di dunia. Nak turun lagi boleh, tapi kalau turun lagi kita kena tambah bantuan daripada 40 hingga 50-60 bilion ringgit. Katanya pelaburan asing masuk berbilion ringgit, tetapi bila hujung bulan ramai rakyat masih tertanya-tanya, duit tu pergi mana sebenarnya? Setiap kali kita baca berita, kita dengar KDNK meningkat, pelaburan asing masuk berbilion ringgit, ekonomi semakin berkembang, semuanya nampak hebat. Tetapi bila hujung bulan anda buka aplikasi bank, lepas bayar sewa, bayar kereta, beli barang dapur, tengok baki masih sama. Jadi yang kaya tu siapa sebenarnya? Hakikatnya dalam ekonomi ada dua cerita, ekonomi negara dan ekonomi poket rakyat. Dua-dua tak semestinya bergerak sama. Bayangkan ekonomi negara macam sebiji kek. Kalau kek tu semakin besar, maksudnya negara semakin banyak menjana kekayaan. Tetapi kalau bahagian rakyat masih kecil, rakyat tetap tak rasa apa-apa. Itulah yang sedang berlaku. Ramai pekerja hanya menerima kenaikan gaji sekitar 3 hingga 4% setahun. Pekerja gig pula lebih mencabar. Kalau tak bekerja, tak ada pendapatan. Dalam masa yang sama, harga makanan naik, sewa rumah naik, bil utiliti naik, belanja anak pun naik. Akhirnya, walaupun gaji naik, kuasa beli sebenarnya semakin turun. Duit yang sama tak lagi boleh membeli sebanyak dulu. Sebab tu, ramai rasa penat bekerja. Tetapi hidup macam tak ke mana. Kenapa jadi macam ni? Malaysia masih bergantung kepada buruh kos rendah. Kalau majikan sentiasa boleh mendapatkan pekerja dengan gaji murah, apa sebab mereka perlu menaikkan gaji? Kedua, banyak industri kita masih berada dalam rantaian nilai yang rendah. Untung tak besar, jadi ruang untuk naikkan gaji juga kecil. Ketiga, ramai graduan tak mendapat kerja yang setimpal dengan kelayakan. Akhirnya, terpaksa bekerja di luar bidang atau masuk sektor
wajib. Keempat, kuasa tawar-menawar pekerja masih lemah. Ramai hanya mampu menerima apa saja gaji yang ditawarkan. Dan satu lagi, inflasi yang rakyat rasa setiap hari selalunya lebih tinggi daripada angka rasmi. Kalau gaji naik 4% tetapi harga barang naik 8%, hakikatnya anda sebenarnya semakin miskin dari segi kuasa beli. Sebab itu, negara boleh semakin kaya. Pelaburan asing boleh masuk berbilion ringgit. Ekonomi boleh terus berkembang. Tetapi, kalau gaji rakyat tak naik seiring dan kos hidup terus meningkat, ramai tetap akan rasa hidup semakin sempit. Anwar Ibrahim ni peteruk lah, tipu lah, Itu itu biasalah. Itu bila harap bangkang tu biasalah. Macam kesalahan kita. Kita yang ada yang setia dengan ini tu, kita sokong, backup dari belakang lagi. Bagi mandat kerajaan negeri urus dengan baik, bagi bisnes kebutuhan urus dengan baik. Kalau tak lesap, tak bocor, tak ada kosong gelap, senang kita jaga rakyat. Jadi apa? Kerana kita ni banyak cerita baiknya dan tak sampai. Ada masalah? Ada. Ada tak rumah bocor? Ada. Ada tak pasar yang patut dibaiki? Ada. Ada tak sekolah tanah rosak? Ada. Tapi kita cuba sedaya upaya baiki, buat kerja. Kerana rekod kita masih baik. Negara di ASEAN, negara di dunia umumnya semua catat ekonomi yang menurun sikit sebab perang telur, harga barang naik, harga minyak naik, harga gas naik, harga baja naik. Saya ingat perang boleh berhenti dah beberapa bulan, Presiden Trump terus bom Iran. Bila dia bom Iran barat ada yang kena negeri-negeri telur sekeliling.